Hi guys, welcome to Fira channel. Hi guys, welcome back to Fira channel. So sekarang Fira dekat KL Central untuk jumpa Angel-Angel, iaitu kita hari ni Fira akan jumpa Angel Tasha, Angel Nina dan juga Angel Anna. Tapi untuk sekarang ni Fira akan tunjukkan korang dua je, iaitu Angel Anna dan juga Nina. Kalau korang tahu, Anna ni daripada Penang and Nina adalah daripada Perak. So dorang naik bas dan juga ATS untuk datang ke KL. Sebab besok kita ada photoshoot and video shoot. Tapi Fira rasa sebab ni first time tau untuk jumpa semua. Sebab sebelum ni Fira cuma jumpa seorang-seorang. And dorang cuma main online sama-sama. Bila ini adalah hari ni dan besok adalah first time untuk dorang kumpul together. So of course perempuan kan mesti macam awkward sikit, dia susah sikit nak ngam ataupun dia malu-malu ke. Kalau korang nak tengok, korang stay tuned. Assalamualaikum. Beraya. Angel dia ni. Betul-betul ikut SOP dalam rumah apa pakai mask. Tak, korang kenapa Tasha, Nina? Dalam rumah apa pakai mask? Tu Dek Gira buka. Okey, Anna, bersedia untuk masuk kamera? Okey, 1, 2, 3. Jeng. Sepatutnya kau buat macam bawa lupa mandi tadi tu. Ya tu. Kira gelas. Terima kasih. Ya. Besok kita sambung untuk photoshoot, okey? Good morning. So sekarang kita tengah tunggu Isha je. Kejap lagi Isha sampai, Fira ambil dia dekat bawah, okey? Hai Angel Isha. Sabar. Balik tak boleh buka pintu tu. Okey? Tak payah, kita nak masuk rumah. Tak payah pakai mask. Tengok guys, ni lah semua sebab first time jumpa. Diorang jadi semua malu. Sekarang saya tengah tunggu mak jemah ni bersiap. Yang first dah siap Tasha. Angel Isha tadi korang tak nampak muka kan? Isha daripada kat bawah tadi lari daripada kamera. Okay, Nina. Dah okay Nina? Okay. Senyum aja kan Nina. Anna. Gitu Anna. Semalam tak nak senyum, okey tengok kamera. Hari ni dia senyum. So sekarang kita orang dah siap-siap. Kita orang kejap lagi nak ada photoshoot sikit untuk merchandise Bosku. And then kita akan photoshoot outdoor. So nanti Fira akan upload gambar dekat IG Angel Bosku, okey? Hai. So guys, semua Angel kat sini dah. Tapi yang tak ada hari ni cuma Bella je. Sebab Bella balik kampung, biasalah pengantin baru. So nanti, tapi Bella still ada dalam gambar, okey? Okay guys, sekarang Angel Bosku semua dah dekat gaming house. Kita nak photoshoot kejap. Tu macam, muka-muka macam tengah tunggu nak ambil pasport. Dengan baju hitam. Comel-comel Tasha ke? Macam perempuan-perempuan peneliti kan? Gambar IG. Ni Angel apa ni? Angel apa ni? Angel pun ready. Tak payah. Amat kan? Okay. Mentah-mentah ada Angel terus naik Pak tak boleh siap. Tak cik pun. Abang, main satu pun, kong. Main satu. Kalau aku ke lah. Ha?
Cik Shinogi, siapa Cik Shinogi? Aina. Bukan ceweknya. Bukan ke? Kau kepala tu. Gila artisnya. Aduh. Apa? So hari ni Awi akan interview Angel. Okey Awi, aku tanya kau Okey, tanya. Dalam ramai-ramai ni pilih satu. Sinilah, pilih satu. Bukanlah pilih satu yang kau macam anggap crush lah. Kenapa Cepatlah. Cepat. Apa kau jelin-jelin tak Okey. nak tapi jelin kat cermin Ayo, apa? Mana? Sinilah. Awi sini. Sini. Tak payah kan Sini. pada depan. Takkanlah belakang-belakang sini. Aina Suraya. Bapak Aina Suraya. Aina, apa jawapan? Okey ke untuk Awi? Boleh lah. Boleh lah. Awi belanja joki-joki. Belanja apa? Joki-joki. Belanja joki-joki. Dapat Hindustan juga. Bollywood saya acapan dia. Okey ke? Okey ke? Cinta dah terbalas ni. Sekarang ni. Tak kau- payah lah cakap. Awi sini. Awi kau kan pandai buat pick up line. Cuba buat kat Aina. Tak payah. Cepatlah. Tak Sekali payah sini. gila Aku bagi tahu Daddy. Aku bagi tahu Daddy kau tak nak shoot. Yo. Kau kena marah ni. Nanti kau kena marah. Ya, aku tak boleh fikir kan. Tak, buat je. Situ, pergi situ. Pergi situ. Aku bagi tahu Daddy. Tapi mahu Bila malu tapi mahu cium pintu guys. Sebab ada Angel bosku. Okay guys. Apa? Okey. Okay guys, kita jom. Aina, Awi ada pick up line untuk kau. Apa beza line internet dengan awak? Apa? Tak tahu? Tak. Line internet 4G. Tapi awak for me. Gila siapa Mamak Sarane ya. Anak didik yang sangat bagus. Terbaik lah. Hindustani ya. Suka? Ainogi. Aina tu macam mana? Macam mana ni? Itulah Ainogi tengok ni. Habis macam mana lah ni? Itulah jadi. Tak payah beli KL lah lagi. Nanti kau patah hati. Habis kena Habis lah Awi. kena duduk atas muka saja dengan Ainogi. Macam mana? Kenapa malu-malu tapi lembut-lembut macam ni kat bini? Dia fikir dia comel. Macam gami-gami. Why are we still here? Just to suffer? Habis tu kau duduk belakang aku tak nampak. Anak gerak sikit badan. Buat je tak apa nanti kita. Illuminati sihat. Iklan rambut. Rejoy. Benda jari pun boleh. Irama kucing kuzi. Yeah. Bye Aina. Cepat Syah. Go. Yeah. Go Fira. Go Fira. So guys, tu baju Daddy. Yang ni baju Aul. Yang ni baju Ombong Haha. Ombong Haha punya merchandise. Okay. Oh, ya SKM tutup
Ni yang Jeep Daddy Hood punya, tapi Gucci gang. Gucci. Okay, yang tu our merchandise. Agustian Army gang. Sekarang kita orang dekat outdoor, dekat Tamarin Square. Sekarang saya bawa kat sini tapi Awi takut sebab dia kata tempat ni macam berhantu. Bukan berhantu, cuma tempat ni macam kurang orang, and then tapi dia smart lah. Mana lift dia? Kita pun tak tahu sebab tempat dia macam ni. Berhantu bodoh je. So kita orang dekat Tamarin Square ni datang untuk cari tempat photoshoot. So kita macam Ricky dulu lah, Ricky location kan. Nak check kat mana, tapi naik tangga penat. Tempat dia macam Penat ke? Penat lah, tak jumpa lift. Itulah bah. Tempat ni berhantu lah Fira. Kau buat tempat pun bukan tu Fira. Bukan, tempat ni cantik. Cuba korang tengok. Tempat ni cantik, sesuai lah untuk photoshoot. Tapi Fira tak tahulah nak bawa Angel dekat mana lagi. So kita cari je dulu, okay? Guys, tempat ni kosong. Lepas tu kan saya dengan Awi tak nampak mana kawan kita orang lagi seorang. Mana tu Ajim tu videographer. Okey, dah jumpa dah orang yang hilang tadi. Rupanya dia pergi beli air. Saya dengan Awi terlambat. Semua dah penat ke? Korang penat tak? Boleh lah sikit dah tidur tadi. Ni last kita photoshoot untuk hari ni. Untuk YouTube Fira. Untuk YouTube Fira and juga YouTube Lady Crew. Dan juga untuk social media bosku. So dekat sini, kalau siapa yang nak buat video shoot ke, nak photo shoot ke cantik-cantik kan, korang boleh datang ke Tamarin Square. Yang ni Fira boleh suggestkan dekat korang lah. Tamarin Square ni tempat dia macam ada cafe, ada apa semua kan. Tapi bangunan dia macam tak ramai orang sangat. Maybe dia office tapi macam tak terlalu banyak. See, nampak tak? Cantik kan? Untuk part 2. Part 2 tu adalah interview. Okay, bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Thank you.